Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, buat video dekat YouTube ni. Alright, hari ni tujuan kita buat video ni tidak lain tidak bukanlah memperkenalkan ada satu lagi aksesoris yang kita rasa boleh membantu di antara dua lah. Boleh membantu mengukuhkan lagi kita punya trading trend, trading plan, ataupun memberi maklumat-maklumat yang berlebihan yang lagi mengganggu kita. Di antara dua. Jadi kita kena tengok dulu adakah satu-satu indikator tu memberi noise ataupun memberi maklumat-maklumat yang banyak sangat sehingga mengganggu trading plan ataupun dia boleh membantu kita. Buat masa sekarang ni saya sharekan di dalam saya punya mapping yang saya upload hari-hari tu kan. Jadi korang boleh akses indikator tu ataupun save ke dalam korang punya layout indikator yang saya letakkan di dalam mapping blok harga ni kan. Okey. Jika anda merasakan blok harga ini sendiri yang mengganggu, jadi kita boleh hidekan dia. Kita boleh hidekan dia di dalam objek tree ni. Dalam objek tree ni dia ada dia punya setting untuk kita boleh hidekan kita punya uh, kita punya mapping-mapping lah. Ukurlah kita nak berdasarkan kepada indikator kan, kita punya trading tu kan. Okey. Yang ni yang okey, yang ni antara yang favorite, all time favorite. All time favorite lah. Yang kita panggil sebagai shutdown zone. Shutdown zone ni apa? Dia adalah berkaitan dengan indikator yang memaparkan SNR dynamic. SNR dynamic itu apa? SNR yang dia tak tetap pada satu-satu masa dan dia akan bergerak-gerak. Seperti moving average. Yang kita guna ni yang bagi nama canggih sikit ni lah. Yang ni nama dia moving average dan juga moving average exponential lah. Seperti yang kita guna favorite moving average adalah seperti moving average 200, 21 dan juga 50. 21 dan 50 kita bagi dia awan. Kita bagi dia awan juga yang boleh bertukar-tukar. Jika harga berada di atas, awan tu tukar warna hijau. Jika berada di bawah, dia bertukar warna merah. Nak menggambarkan uptrend lah tu kot nak menggambarkan uptrend. Dan indikator ni juga dia ada kombinasi dengan indikator yang ni, combo indikator Elabos ni. Sebab dalam combo indikator Elabos ni, saya meletakkan juga indikator EMA ni contoh ni yang bergabung. Cuma yang indikator dynamic ni dia horizontal, dia tegak lah, dia tak adalah klasik macam yang turun naik bukit-bukit tu. Cuma kalau kita ni lebih suka yang klasik, nak gabung dengan yang moden, dia akan dapat jadi macam ni lah. Dia akan jadi bersambung lah. Yang ni pun saya buat tetapan juga, kalau harga berada di bawah, dia akan bertukar menjadi warna merah. Antara all time favorite yang lain adalah, main kita tunjuk lagi BBMA horizontal line. Ini horizontal juga. Pengetahuan kita kalau BBMA kalau Bollinger Band lah kalau Bollinger Band dia punya bentuk dia macam mana? Bentuk dia ni lah. Ni bentuk dia macam ni. Yang ni pun kita bekalkan juga lah. Cuma yang ni dia buat combine lah. Kemudian kita gabung dengan pump ini. Di dalam setting kita boleh menggunakan ini. Jadi dia akan dia akan samalah, cuma dia bersifat horizontal. Dia tak adalah klasikal macam ni yang kita nampak macam rawak je pergerakannya. Cuma bukan special tak special. Cuma di dalam setting ini kita juga menetapkan ada BBMA yang melingkawi ataupun yang cross time frame. Maksudnya kita boleh juga kita tengok horizontal BBMA daripada time frame yang berbeza pada satu time frame. Contoh ni lah, kalau tengok saya unklik ni, dia memaparkan middle band untuk time frame 15 minit. Maksudnya time frame yang besar kan lebih solid kan. Jadi adakah harga nak melantun pada BBMA middle band untuk time frame 15 minit? Jeng. Sekejap mana? Ini kita bagi extension.
Stand right lah, nak bagi nampak lah, bagi nampak kat mana dia punya BBMA dia. Dia punya middle band di mana? Middle band dia tang sini. Lower band dia kat bawah. Upper band dia tang atas. Tak nak serabut ke tak nak serabut ni boleh diubah di bahagian setting ni lah. Kita tengok kalau kita ubah MTF ni, MTF ni maksud dia cross time frame. Dia cross time, maksud dia tak payahlah kita nak tekan time frame yang berbeza. Sebab kita trade pada satu time frame yang kecil, just kita cross je lah. Yang ni kita juga boleh letak dia dekat belah kiri. Sebab kita tak nak bagi chart yang belah kanan ni terganggu ke apa ke. Ataupun kita tahu, dalam TF semasa, harga berada di upper band. Di upper band. Dalam time frame yang lebih besar, dia berada di middle band. Jadi ada possible nak mencari buy dekat sini. Kalau dia berjaya buat yang kita panggil dia apa momentum. Kalau dia berjaya buat momentum, lepas lah. Tapi kalau dia tak berjaya buat momentum, dia buat extreme, dia akan reverse lah. Sebab dia kan memang berada dekat upper band TF kecil, TF semasa ni. Okay. Jadi ini boleh diubah di bahagian setting. Yang ni ada dalam kita punya mapping juga lah. Yang ni yang satu saya nak memperkenalkan ni. Dalam ni juga. Dalam setting combo ni juga ada apa? Yang favorite juga lah trading trader pakai kan, iaitu Ichimoku. Ichimoku lah Ichimoku kalau nak kata dia uptrend dia apa ke, jika sebelum ni kita memang guna, jadi kalau kita nak guna lagi boleh jugalah dengan combine dengan kita punya blok harga ni lah. Kalau tak nak combine, nak guna alone, hide kan blok harga kan blok harga. Sebab blok harga ni dia memaparkan SNR tertentu juga. Yang pada kita penting juga, yang selalunya respect lah. Cuma kalau kita nak second opinion, third opinion, nak mengukuhkan kita punya, nak buat entry tepat-tepat sikit, mungkin kena menggunakan pelbagai sumber lah. Okey, ini adalah yang paling terbaru. Yang paling terbaru. Tapi saya tak nak tunjuk kat sini, nak saya tunjuk kat sebelah ni. Saya tunjuk kat sebelah ni. Inilah indikator ni. Kita boleh ubah sizing dia. Kita boleh ubah dia punya kedudukan. Kalau korang rajin nak ubah kedudukan dia, pergi setting dekat script, pergi hantar dekat ChatGPT, suruh dia bagi ada setting untuk ubahkan kedudukan sama ada dekat top, middle, bottom, dekat tengah-tengah ni tak tahu boleh ke tak, kiri, kanan ke, tengah-tengah ke kan. Itu boleh buat sendiri lah. Cuma ini yang terkini kita gunalah. Yang ni pun dikategorikan sebagai yang kita panggil sebagai dynamic lah, SNR dynamic, iaitu SNR yang dia bergerak-gerak dan berubah-ubah. Cuma contoh lah, saya nak bagi contoh lah. Baik, kita tengok contoh macam mana, apa kejadian dia yang berlaku bila running chart. Bila sedang running chart, dia akan menunjukkan dia berada pada SNR yang mana. Contoh harga sekarang berada pada 4519. Ini saya bagi besar sikit kecil pula nak bagi contoh ke orang, tak nampak pula. Harga sekarang berada pada 4519. 4519 bila harga berdekatan, dalam jadual akan pop up warna biru. Maksud dia warna biru ni tempat kita boleh jadi kita mencari entry lah. Mencari entry dekat warna biru bila datang warna biru tapi kena combine lah dengan action price. Hang tak main action price, hang tak ada second confirmation nanti. Dekat warna biru tadi tempat yang tadi. Dan dia punya SNR dia akan bergerak lah, dia akan berubah-ubah. Kita tengok sekarang ni dia dekat dengan yang lain pula, warna biru lain pula. Tapi keutamaannya sebab kita nak memfokus kepada ni TF15, TF10, big time frame lah, yang big time frame lah. Buat time frame kecil, dia akan pergi ke time frame yang besar. Contoh kita nak tengok dia buat reversal nanti kita akan tengok TF1 hijau dulu, TF2, TF3. Yang TF5 tak hijau, dia akan patah balik. TF1 akan merah balik, TF2 merah, TF3 merah. Kemudian dia akan follow time frame yang lebih besar. Dia punya sekuen dia begitu lah. Sekuennya sebegitu, okey.
Satu, dua, tiga. Okey, satu dah merah. Dia akan disusuli dengan dua merah, tiga merah, kemudian dia follow time frame yang lebih besar. Di konsep dia macam tu lah. Konsepnya begitu. Dia ada saya letak juga time frame daily, tapi untuk scalper intraday daily punya time frame tak payah tengok lah. Nanti buat noise lagi. Sebab kalau kita buka time frame daily, kalau saya on, masih ada possible untuk dia, time frame daily ni dah down lah ni. Tapi tak perlu tengok lah, tak perlu tengok. Cerita dia tak perlu tengok. Noise sangat. Tak noise lah sangat. Cuba nanti jawab ni dah cakap. Kita refer yang terdekat je lah yang kita punya ni. Okey, yang ni kita bagi sekali. Kita bagilah. Yang ni sebenarnya akan diberi pada Islam ni. Dia punya apa yang kita kata majlis rasmi. Majlis rasmi. Tapi kalau access mapping pada hari ni, pagi ni saya akan update mapping untuk esok punya. Kalau access mapping dah boleh dapat dah boleh guna, dah boleh test. Hang save dekat hang punya layout, hang save dekat hang punya indicator favorite. Sebab script ni kita open. Maksud dia hang nak adjust apa, hang nak tukar nama elite trend kepada nama hang sendiri ke apa ke, boleh ya. Boleh. Even hang nak jual banyak kerja pula. Banyak kerja promosi pakai. Alright. Nah, ini salah satu lah. Sebab kita nak menetapkan satu-satu trend, banyak cara tau, banyak cara. Ada yang kata atas 50, bawah 50 itu pun boleh kata menetapkan trend. Ada yang memberi teori MA 200 atas bawah, EMA 200 atas bawah, ataupun Ichimoku ke, banyak-banyak. Tapi kalau hang nak gabung semua tu, pening lebih. Jadi kita tengok satu persatu. Mana tahu ini lebih mengoptimumkan keputusan untuk mengoptimumkan keputusan, dan ini juga meletakkan SNR, jadi kita boleh gunakan sebagai tempat buat trailing juga, sebab dia kan bergerak, dia berubah-ubah, dia bergerak. Macam contoh sewaktu saya tunjuk yang paling terdekat lah, pada waktu ini pada waktu ini dia berdekatan 4460. 4460 ni pada time frame 5 minit, masih uptrend time frame 5 minit, tapi 1, 2, 3 dah down trend. Jadi nak sambung down trend, dia kena tukar yang ni kepada merah juga lah, nak kena break 60 ni lah. 60 ni di antara 60 dengan price masa 65 ada ditunjuk distance perbezaan. Jadi kita tengok okey, ni dekat dah ni, dekat dengan support lah, kita kata dekat dengan support ni. Kita pun buatlah setup entry, pumpah. SNR kita yang inilah, SNR kita yang semasa, yang besokan yang kita buat kemasukan tu. Tapi nanti kita akan guna pakai time frame 1 minit punya SNR. Time frame 1 minit punya SNR. Jadi dia pun jalan time frame 1 minit dah ada SNR 67 ni. Jadi kita punya trading based on ini ataupun yang support yang kita masuk tadi lah. Jadi kita follow dia. Nanti kalau follow time frame 1 minit lah, mungkin kena. Mungkin senang nak hit lah. Senang nak hit kan. Sebab dia rapat. Sebab dia akan follow rapat lah. Dia follow rapat. Untung-untung pada waktu hang buat kemasukan tu, dia memang tengah bermomentum. Jadi elok follow rapat lah. Baik dulu. Sekian dulu. Boleh akses di mana? Dekat dalam kita punya mapping yang saya update dah. Di dalam channel. Nanti hari Isnin nanti kita apply lah sambil-sambil lah. Sambil-sambil kita tengok lah. Kita combine dengan blok harga ke. Ikut kita lah. Suka hati kita lah. Suka hati kita lah. Alright. Sekian dulu. Bye. Jumpa lagi. YouTubers. YouTubers. Bye-bye.